أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, berikutan isu yang hangat diperkatakan mutaakhir ini, yang diperkatakan berkaitan dengan zakat. Marilah kita sama-sama mengambil iktibar dan mengisafi bahawa zakat merupakan ibadah yang melibatkan harta serta mempunyai peranan yang besar dalam membantu golongan asnaf dan memakmurkan ekonomi umat Islam. Maka mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk tunaikan zakat kepada amil bertauliah, agar kita semua memahami kepentingan menunaikan zakat melalui saluran yang sah dan pengagihan secara terus kepada golongan asnaf yang berhak menerimanya. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah zakat adalah ibadah yang melibatkan harta serta maslahah umat Islam
yang sangat sensitif kerana boleh terdedah dengan penyelewengan. Oleh itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan suatu prinsip yang jelas bahawa urusan zakat mesti dikawal sedia secara ketat oleh pemerintah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid Al-Sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik seorang lelaki daripada kabilah Ad yang bernama Ibnu Lutbiyah sebagai amil zakat. Setelah pulang, beliau berkata, "Ini untukmu zakat, ini untukmu harta zakat, dan yang ini adalah hadiah yang diberikan kepadamu." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar setelah mengetahui hal ini, lalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersabda, "Apakah yang terjadi dengan seorang amil, yakni petugas yang aku utus?" Lalu dia berkata, "Ini untukmu dan ini dihadiahkan kepadaku." Mengapakah dia tidak duduk sahaja di rumah bapanya atau ibunya, kemudian dia lihat adakah dia akan diberi hadiah atau tidak? Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa pengurusan zakat berada di bawah pemantauan yang ketat serta menuntut tahap integriti yang tinggi dalam kalangan amil. Pengurusan zakat mesti diurus secara sistematik dan telus oleh pihak berautoriti sebagaimana yang diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103 sebagaimana yang dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud, "Ambillah zakat daripada sebahagian harta mereka supaya kamu dapat membersihkan mereka daripada dosa dan menyucikan mereka daripada akhlak yang buruk." Sidang Jumaat yang dimuliakan, di negeri Selangor, Majlis Agama Islam Selangor MAIS telah dengan perkanan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mewakilkan Lembaga Zakat Selangor LZS untuk menguruskan semua yang berkaitan dengan kutipan dan agihan zakat. Justru hanya amil dan penolong amil yang dilantik sahaja secara sah dibenarkan melaksanakan urusan kutipan zakat. Perlu difahami bahawa pengurusan zakat adalah berkait pengurusan agama Islam yang berada di bawah bidang kuasa negeri. Setiap negeri mempunyai sistem pungutan dan agihan tersendiri bagi memastikan kebajikan asnaf diurus dengan teratur. Oleh itu, mana-mana pihak dari luar tidak sepatutnya melangkau sempadan negeri untuk membuat kutipan zakat tanpa kebenaran pihak berkuasa mana-mana negeri lain. Tindakan sebegini bukan sahaja menyalahi peruntukan undang-undang, bahkan boleh mengganggu perancangan agihan zakat yang telah disusun. Seterusnya, menjejaskan hak asnaf setempat yang sepatutnya dibantu dan diperkasa sehingga mereka mampu keluar daripada belenggu kesusahan. Fatwa yang diwartakan pada 20 Januari 2025 menegaskan bahawa badan bukan kerajaan atau non-government organisation NGO, individu atau badan lain yang membuat kutipan zakat di negeri Selangor atau pengagihannya tanpa izin Duli Yang Maha Mulia Sultan atau wakilnya yang diberi kuasa iaitu Majlis Agama Islam Selangor atau pemegang amanah Lembaga Zakat Selangor MAIS berdaftar adalah tidak sah mengikut hukum syarak. Pembayaran zakat yang dibuat oleh individu atau badan lain yang tidak diberi kuasa yang sah itu adalah tidak sah dan pembayarnya masih lagi tidak terlepas daripada kewajipan membayar zakat itu. Sehubungan dengan itu,
semua pihak hendaklah mematuhi dan menghormati fatwa negeri Selangor, khususnya dalam hal menunaikan zakat. Zakat yang dikutip dalam sebuah negeri hendaklah diagihkan kepada asnaf dalam negeri tersebut. Hal ini penting bagi memastikan hak asnaf setempat terpelihara, di samping mengelakkan kita daripada terjerumus dalam perkara yang menyalahi hukum syarak dan melanggar undang-undang. Seterusnya, Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 turut memperuntukkan bahawa mana-mana pihak yang mengutip zakat tanpa tauliah boleh dikenakan tindakan sewajarnya, termasuk denda atau hukuman penjara. Begitu juga kepada individu yang menunaikan zakat tidak melalui saluran yang sah dan amil yang dilantik, boleh terdedah kepada tindakan undang-undang yang berkuat kuasa. Sidang jemaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam memastikan keberkesanan agihan zakat, Islam menggariskan agar ia diurus dengan telus dan bertanggungjawab. Ini kerana wang zakat merupakan harta yang telah ditetapkan penerimanya, terutamanya golongan fakir dan miskin, yang menjadi keutamaan mendahului asnaf yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil fariidatan min Allah wallahu sami'un 'alim. Yang bermaksud, sesungguhnya sedekah zakat itu hanyalah untuk orang fakir dan orang miskin, petugas-petugas amil zakat yang menguruskannya, para mu'alaf yang dijinakkan hati mereka untuk hamba sahaya yang hanya memerdekakan dirinya, orang yang berhutang untuk dibelanjakan ke jalan Allah, dan ibnu sabil, yakni musafir yang terputus bekalan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu adalah sebagai suatu ketetapan yang datangnya dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Walaupun terdapat kaedah agihan zakat secara wakalah yang membolehkan pembayar zakat mengagih sendiri zakatnya, namun pelaksanaan itu hendaklah berada di bawah pemantauan yang ketat daripada Lembaga Zakat Selangor bagi memastikan agihan dibuat secara telus dan menepati hukum syarak. Bahkan wang yang diagihkan tersebut kekal sifatnya sebagai zakat yang perlu diagihkan hanya kepada asnaf yang berhak. Dalam masa yang sama, umat Islam juga perlu memahami bahawa pengurusan zakat tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya, termasuk dalam hal memindahkan harta zakat ke negeri lain. Perbuatan membawa keluar dana zakat ke negeri lain dikira sebagai memindahkan harta zakat. Imam An-Nawawi menyebut dalam Minhaj At-Talibin, wal adharu min az-zakat, dan pandangan yang azhar adalah dilarang memindahkan harta zakat. Zakat sepatutnya diutamakan kepada asnaf di tempat seseorang itu mencari rezeki. Jika ia dibawa keluar ke negeri lain tanpa keizinan ulul azmi, hak asnaf setempat akan terabai dan berlaku kezaliman ke atas mereka. Tindakan tersebut amat tidak bertanggungjawab, kerana umpama mencuri hak asnaf di negeri ini. Kita sebagai umat Islam mempunyai peranan yang besar untuk mempertahankan hak asnaf daripada dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jika seorang yang mempunyai maklumat berkaitan individu
atau kumpulan yang mengutip zakat tanpa tauliah, sila salurkan maklumat kepada pihak Jabatan Agama Islam untuk tindakan selanjutnya. Jangan berdiam diri dan menyembunyikan perkara salah yang berlaku. Bimbang kita tergolong dalam golongan yang membantu kemungkaran kerana menzalimi dan menafikan hak asnaf. Dalam hal ini juga, umat Islam perlu memahami bahawa bukan sahaja zakat, bahkan apa bentuk kutipan dana awam yang melibatkan kepentingan umat Islam di negeri Selangor hendaklah mendapat kebenaran daripada pihak berautoriti, iaitu Majlis Agama Islam Selangor. Saudaraku, sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah menunaikan zakat kepada amil yang bertauliah, kerana zakat merupakan ibadah yang tertakluk kepada kawal selia pihak berautoriti bagi menjamin ketulusan sehingga sampai kepada asnaf yang berhak. Dan yang kedua, umat Islam hendaklah menunaikan zakat di negeri tempat menetap atau negeri tempat mencari rezeki. Dan yang ketiga, Lembaga Zakat Selangor hendaklah mengurus dan menyelia dana zakat dengan penuh bertanggungjawab, telus dan sistematik. Sekiranya terdapat pihak yang tidak dilantik mengutip zakat, umat Islam hendaklah melaporkan kepada pihak berkuasa agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, serta mereka rukuk, yakni tunduk menjunjung perintah Allah. Suratul Maidah ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وذلك الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين بما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة مالكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدب العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد السلامور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan pegangan ahli sunnah wal jamaah yang berada di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum seperti yang telah dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beramal dengan mazhab Asy-Syafi'i dan menerima 3 mazhab yang lain, serta bertasawuf dengan jalan Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan dan sifat ekstrim, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang mana masih lagi di luar boleh masuk ke kawasan yang kita gunakan soft berapatkan sah. Istawu sufufakum wa'tadilu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمعلم والمعلمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم